Jangan kau yang jualan. Kol cepat kol je. Kenapa? Nanti mak ayah aku tahu mampus gila aku. Cakap pula. Gila. Tapi aku tak terima dah. Bawa. Dia buka helmet dia. Kita kat mana? Kita dekat Seram je rumah ni. kat rumah orang. Lah mampus dah rumah siapa ni? Dah lah macam mana ni? Kita nak buat apa ni? Lah tak apa. Ya angkat aku kat rumah tu lah. Kita tunggu sini sampai yang boleh sampai. Tapi Apa kau? angkat aku kat rumah tu lah. Kita nak duduk kat sini Kita Cuba cari barang kat rumah tu. Mesti ada first aid. Aku pergi. Tak apa. Aku pergi. Aku jumpa bandage. Okey. Akhirnya. Walaupun dia perisi Milo tak apalah. Mana jalan kaki. Mana kau jumpa? Okey. Usyak aku teman kau Sabar. Usyak. Okey, aku try. Untuk tunggu sabar pagi. Sabar. Kaki aku boleh. Kerak. Okey, boleh. Ui, bunyi weh. Bapak Wahai dahsyat. Ya, Tadi baru aku nak temankan kau tidur. ya aku dah boleh jalan lagi. Baik tu. Tak balik lah jom. Jangan paksa Syed. Motor kita dah rosak dah. Tanya. Motor kau dah rosak ah. Kita duduk sini je lah. Weh, kau nampak ada rezeki kat sini? Sekarang dah pukul 3. Rezeki jangan ditolak. Rumah ni pula tak ada lampu. Ada kata lu. Tak apa, Amar ada flashlight. Rezeki boleh dicari weh. Rezeki ada kat sini. Dah jom. Boleh lah. Jom. Asal aku nampak ada abang-abang ni. Tidur. Kom. Kenapa abang-abang buat dekat sini? Sini. Bahayalah malam-malam ni. Tak boleh lah. Kampung jauh. Ni motor rosak. Ni je rumah yang ada. Acik bagi tahu ni. Nanti lari sebab rumah ni bahaya ni. Acik duduk mana? Acik duduk depan tu je. Tak apa cik. Kompat dah ni. Nanti subuh saya balik. Okay, Acik sarankan kamu jangan balik macam tu sebab bahaya rumah ni. Dulu ada orang meninggal dekat rumah ni kena tikam. Berapa orang cik? Aku macam pernah dengar juga berita pasal rumah ni. Ke korang nak duduk rumah Acik? Tak apa Acik, susah-susah je. Tapi Acik sarankan jangan duduk sampai subuh lah. Sebab sini bahaya sangat dik. Cik, tak apa. Kita orang boleh. Nanti subuh betul-betul kita orang gerak. Okey lah. Boleh je. Tapi kamu lepas subuh tu kamu gerak terus. Sebab nanti ada benda yang lain lah. Acik sebenarnya takut sebenarnya ni duduk sini. Acik dah cakap kalau kamu tak nak buat juga, dah ikut kamu lah. Siapa cik? Nanti kita orang berempat akan balik terus. Acik nampak ada 3 orang je ni. Mana lagi seorang? Kami berempat lah cik. Mana Amar? Mana Amar? Oh, Amar pergi tandas tu. Tak apa cik. Assalamualaikum. Dia cakap kami. Okey lah. Assalamualaikum. Ni babi. Baik. Hati-hati. Mana Amar tu? Dia tak cakap kita nak pergi tandas. Gila. Tiga topi je. Saya dia pergi tandas sorang-sorang. Ada tandas ke kat sini? Kita pun tak tahu ni rumah siapa. Macam mana Abang tahu ada tandas? Mana aku tahu? Kau dia asyik main game je. Kau dia Amar dah lah tengah hilang ni. Pergi tandas pun tak bagi tahu. Lagi mampus tak main game tu. Amar bahaya ni. Cuba cek. Zudi kau leka. Pergi cari Amar. Baik aku main game daripada cari monyet. Hati-hati lah. Kau sorang-sorang je ni. Lagi mampus lah. Aku ada game. Boleh tembak. Mana Amar ni? Yes, double kill. Aku rasa Amar pergi tandas lah. Apa tu Mak? Mak turun. Apa tu Mak? Mak turun Mak. Amar tak ada. Pergi Zudi. Zudi, Amar kena rasuk. Apa? Kena rasuk. Abang dekat atas tu. Lari. Bapa dia. 2 anak kita. Ada sebelah kat sini. Tadi Amar atas tu. Mana Amar? Tak tahu Amar hilang. Tadi bila kat sini. Amar pula kat sana. Yes.
hilang. Kau dah stop lah main game. Lagi lagi. Sikit. Aduh, sedih. Siapa tu? Apa tu? Weh, benda tu. Tu kamar tu. Tu hati yang rasa dia. Lagi mampus lah. Baik aku main Lepas je. tu kita nak pergi mana ni? Masuk dalam. Outstanding. Masuk dalam, seram. Mana Amar? Mana Firas? Mana Amar? Mana Firas? Kau paling bodoh. Ish, tadi ada orang kat situ. Hah? Tak nampak pun. Kau tengok siapa tadi? Aku nampak ada orang. Dah, sekarang kita nak cari Amal kan? Hah, bunyi apa? Kenapa tu? Oek. Aduh, aku dah lah besok cuti sekolah. Korang, buat apa ni? Main game. Cik, tolong cik. Kawan saya hilang. 2 orang. Wow. Betul ke dekat situ? Hah? Mana cik nampak? Cik nampak member saya kat ni ada. Mana tahu apa ni? Wah! Batu. 10 budak hitam mandi dalam sungai. 10 kena tangkap dengan 1 PDD. Makan burrito tadi. Apalah dia Firas? Boleh pula tidur sini. Biarlah budak ni. Asal ada orang kat sana.